Maya. Datuk, ni dokumen yang Datuk minta. Terima kasih. Datang pun awak ya. Ingatkan tak datang dia. Saya sebenarnya nak ke office. Dia rasa malas pula. Lepas satu saya nak jumpa awak ni. So awak datang sini hantar dokumen. Depo rumah ni tak siapa kan? Ada apa ni Datuk? Ni duduk jauh sangat kenapa? Tak apalah Datuk, saya kat sini je. Tak apa. Maya duduk sini. Tak apa, duduk sini. There again. Maya, please. Maya sini. Duduk dulu. Dia nak cepat sangat balik, kenapa? Sebenarnya macam ni. Malam saya mimpi. Saya terfikir, siapa yang boleh bantu saya? Maaf Datuk, saya tak faham lah. Saya balik ofis dulu. Tak tahu awak kelang kabut ni kenapa? Sebenarnya macam ni, Maya. Baiklah, insyaAllah Datuk, semua daging-daging korban ni kita akan hantar kepada semua yang memerlukan, terutama di negara Afrika dan juga Palestin. Bila lagi kan kita nak bantu mereka, Datuk? Awak ingat saya ni tak suka beramal ke, Mei? Tak suka bersedekah ke? Tak suka bantu orang ke? Ni, hasil saya tolong orang, Allah bagi saya rezeki, rumah besar, kereta berapa banyak kat luar sana. Orang datang rumah saya, minta bantuan saya hari-hari, Mei. Nek jenuh nak menolong. Tiap-tiap hari minta sumbangan. Ni nak suruh saya sumbang ni kat luar negara, memang saya tak percaya. Saya minta maaf entah sampai ke tak ke. Sabar Datuk, sabar. Tenang. Jangan risau, kita tak scam. Kita ada bukti yang menunjukkan bahawa kita dah pun berjaya menghantar lebih daripada 20,000 tan makanan ke Gaza. Melibatkan lebih daripada 500 buah lori makanan. Saya sekali lagi, tolong faham. Saya tak percaya. Jangan nak convince saya tetap tak percaya. Dah, awak pergi balik. Buang masa je sembang benda ni. Awak jaga amal ibadah awak, saya jaga amal ibadah saya. Maaf For more than 700 days of conflict, people of Gaza have nowhere to go. A toll on Papa, lives, boleh tak Balkis nak bagi mana Balkis dekat kawan Balkis yang dekat dalam TV tu? The recent evacuation orders cover entire of Gaza City. Kenapa? Kenapa nak bagi kawan Bakir dalam TV tu? Bakir tak sayang ke mainan Balkis? Penat Papa beli tau. Taklah Papa, mainan Balkis kan banyak. Kawan tu tak ada mainan, kesian dia. Apa salahnya kalau Balkis bagi mainan Balkis sikit kat dia? Betul Balkis nak bagi mainan kat kawan Balkis? Okey. Kita bagi ya. Papa minta maaf. Sebab selama ni Papa lalai. Ya Allah. Ampunkan dosa aku, Ya Allah. Ni, boleh tak awak tolong saya? Boleh tak awak tolong daftarkan saya korban Islam ni? Saya dah cek banyak tempat. Tapi korban Islam ni je yang tulus, saya yakin. Ya Allah Datuk, saya ingat apalah tadi, terkejut saya. Ya. Dah, awak jangan fikir bukan-bukan, Maya. Takkanlah saya nak bersikap macam tu dekat awak. Maya, tolong Maya. Tolong daftarkan korban Islam. Kalau boleh, saya nak ambil package yang paling besar untuk Gaza. Jadi awak cek semua maklumat. Sebab saya tak nak semua harta yang saya ada ni sia-sia tanpa bantu mereka. Ya? Okey Datuk, sekarang juga saya uruskan. Saya dah semak dah. Korban Islam ni rakan strategik dia dekat Palestin. Ya.
terbukti berjaya sampaikan semua bantuan kepada mereka yang memerlukan kat sana. Okey, Datuk. Sekejap, Watak Datuk Yusof tu hanya lakonan aja. Tapi ibadah korban ni betul-betul dari hati saya. Satu perkara yang buat saya yakin dengan korban Islah ni adalah Islah Flow. Ini bukan sekadar nama, tapi satu sistem tracking dan pengurusan korban yang sangat-sangat sistematik. Dari pendaftaran sehinggalah pelaksanaan, semuanya itu dipantau rapi supaya kita sebagai peserta rasa tenang dan tahu status ibadah kita. Ibadah korban setahun sekali. Jadi biarlah manfaat ni sampai ke tempat yang paling memerlukan. Dan saya dah semak. Dan saya yakin. Dan sekarang, saya mengajak anda semua untuk sertai saya. Layarilah korbanislah.com sekarang. Mari kita pastikan Aidiladha tahun ini menjadi saksi pembelaan kita buat bumi Gaza. Korban Islah. Ibadah sempurna, manfaat berpanjangan.